Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to channel Cemboy Gaban. Okay guys, Gaban nak ambil kesempatan ini nak mengucapkan selamat Hari Merdeka kepada semua rakyat Malaysia. So kat tempat Gaban, kat depan sana meriah tau. Penduduk bandar Sungai Buaya, kampung Sungai Buaya semua berkumpul dekat depan sekolah. Diorang nak sambut Hari Merdeka. Ada yang buat jualan, ada yang healing-healing. So kita nak skodeng dia. Nak skodeng daripada sini. Harap-harap kita terbang nanti. Kita menggunakan drone. Harap-harap kita terbang nanti diorang tengah pakai mencunah. Sebab lagi 4 minit. Lagi 4 minit nak merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Harap-harap drone Gaban tak buat hal lah. Drone kau jangan buat hal. Aku nak skodeng diorang ni tengah buat apa kat depan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Go fly. Okay guys, sekarang ni dia suruh kita apa sebenarnya berderau guys. Berderau kalau nak terbangkan drone ni. Ada je masalah ni kan. Oh, dia kena apa ni? Lagi berapa minit? Lagi 4 minit. Kira sini boleh terbang ni. So kita rekod dulu guys. Kita betulkan kamera dulu. The home point has been updated. Please check it on the map. Alright. So sekarang ni drone dah benarkan kita terbang. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kita nak terbalik lah guys. Macam mana boleh terbalik ni? Skrin terbalik. Sekejap. Baru betul. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi berapa minit? Lagi 3 minit. Kita boleh terbang lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rekod dulu guys. Kita rekod dulu. Alright, bismillahirrahmanirrahim. So sekarang ni kita terbang. Okey. Mana ke penduduk-penduduk bandar Sungai Buaya tengah berkumpul ni? Kita okey. Tinggi dah. Kita kena tinggi sikit guys. Takut. Nampak tu. Okey. Okey, dia terbang ke sana. Dia ke mana tu? Entah ke mana. Ni. Tengah ramai dekat sana tu kan. Jom kita skoreng. Harap-harap ada bunga api lah sekejap gini. Oh, ni tengah berkumpul dah ramai ni. Ya, kita nampak dari sini. Dia tengah berkumpul guys. Terang tak? Boleh ke flash tak ya? Boleh. Buka flash lah. So, sekarang ni kita dapat tengok semua orang tengah berkumpul kat sini. Oh, ni. Dah tengah berkumpul guys. So, diorang tak nampak lah Gaban kat sini kan. Kita pusing sikit, kita dongak sikit. Oh, ramai guys. Ramai. Berapa minit lagi? Lagi seminit. Harap-harap kita nampak bunga api lah. Bunga api. Okay, kita reverse sikit. Okay, kita tengah tunggu bunga api sekarang ni. Belanja sikit. Kita tengah tengok bunga api. Kita tengah ramai sini kan. Okey. Mana bunga api ni? Okey, kita stay kat sini je guys. Kita tengok dia ada tak bunga api. Lepas dia bunga api, kita akan matikan drone, kita pergi kat dorang. Mana bunga api ni? Aku takut terlanggar pokok pula. Apa namanya tu? Bunga api. Mana bunga apinya? Tak nampak pun. Tak ada bunga api. Dengan lagi sekolah. Tu. Hey. Okay guys, Gaban dapat rakam bunga api.
Okey. Oi, ngam-ngam guys. Jangan dia tembak drone aku dah. Oh. Tak payah rakam situ, rakam sini je lah. Sini nampak ni, terang-terang. Ha. Okay. Dapat juga kita rakam drone. Kan kita ke depan kan, kena langgar bunga api pula. Mercun. Tengok ramai tak bawah? Oh, ramai guys. Weh, apa tu? Tak nampak pun mercunnya. Tak letak pun. Mana dia? Bangun. Pusing. Oh. Yeay. Asal tenet-tenet. So kita reverse sikit ke belakang. Bawah sikit. Nampak guys, ramai. Okey, habis. Tu je. Ketinggian sekarang berapa meter ah? Tak pasti ah. Mana tak drone aku ni? Bunyi ada tak? Ha? Oh ni? Ha ni drone aku. Jauhnya drone aku. Oh tu dia drone. Tu. Aku ke depan. Nak lalu atas orang. Ya, kita skodeng dia guys. Oh ramai. Ramai oi. Okey, U-turn do. U-turn. U-turn, kita lalu atas orang Dongak sikit kamera. Alright. Best. Yeay, dapat. Okey. Kita landingkan drone. Oh, orang tengah nyanyi lagu negaraku ah. Oh ni. Okey, landing. Okey guys. Kita landing RTH satu. Okey, sekarang ni kita minta dia landing. Gaban nak pergi dekat tapak apa? Sambut Merdeka sekejap lagi. So kita landingkan drone dulu. Landing. So sekejap lagi drone kita landing. Lepas tu kita pergi sana, kita tengok suasana sambut Merdeka di apa? Bandar Sungai Buaya ni. Kalau ikutkan tadi Mama ajak pergi sana. Tapi abang kata tak apa, Mama pergi dulu. Mama ronda-ronda dulu. Papa nak terbangkan drone. So sekarang ni lambat sangat drone ni Pahal. Cepat sikit. Oh. Aku nak turunkan di tempat lain pula. Oi, ada lagi ah. Mercun. Cari mana mercun? Tak nampak pun. Mana? Oh, ni. Ha, ada mercun lagi. Kita pergi sana jap. Ada lagi pun mercun. Oi, ramai oi. Boleh lah. Jangan dia tembak drone aku dah. Ui, dekat-dekat dah. Dah dekat dah. nak kena tembak aku nya. SD card is full. Tidak nanya. Okey, kita balikkan dulu. Mana dia?
Okey, landing. Weh, itu drone juga tu. Boleh accident ni, boleh accident. Kita dah tak ada apa, tak ada lesen. Dia kalau pakai sport mode kan, dia macam F1 sikit, laju. Sport. Wah. Oh, landing. Okay, alhamdulillah kita dapatlah rekod sikit-sikit tadi kat sana. Nasib baik tak kena tembak aku punya kapal perang ni. Jadi jom kita pergi tapak. Let's go. Okay guys, sekarang ni kita dah berada di tapak sambut Hari Merdeka. Sekarang tengah baca doa. Tengah baca doa. Amin. Oh, ada jual-jual lah guys. Ni jual apa ni? Ni jual baju. Kalau apa dia? Amin. Dah habis lah guys. Ramai lagi. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. So ada jual-jual Pocing. Jeli kelapa. Jam telah menunjukkan pukul 12.30 pagi. So, tadi masa bakar mercun kita terbangkan drone. Habis bunga api, mercun apa semua, dah kurang sikit orang. Semua dah balik dah. Saya minta kerjasama semua So macam ni lah para hari raya semua keadaan semasa. hadir pada malam ini untuk kita bersihkan kawasan yang kita duduk tadi. Kalau ada sampah tolong Macam ni lah keadaan semasa kan. kalau ada kursi Ada yang santai-santai, healing-healing. Boleh lah kan. Ramai juga sambutan hari kemerdekaan peringkat. Hai. Dah. Peringkat Bandar Sungai Buaya. Hai. So dah banyak nak balik. Ada besek. Tadi aku pergi. Apa? Pergi mancung. Yalah, aku tahu nampak dia. Best sana. Ramai duduk tak? Tu orang asli rela tu yang kita apa? Yang kita pergi kampung dia bagi budak-budak gula-gula tu kampung dia. So macam tu je lah perkongsian Gaban tentang sambutan Hari Kebangsaan peringkat Sungai Buaya, Bandar Sungai Buaya dan Kampung Sungai Buaya kat tempat Gaban lah. Sambut kecil-kecilan. Yang penting ada semangat. Yang penting ada semangat kemerdekaan kita. So, sampai sini saja. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum. Bye-bye.